Bila semua dakwaan sebelum ni dah dijawab, mereka pusing pula. Sekarang pula dia guna hujah dan dakwaan lokasi tak sesuai lah, lokasi kios tu salah lah, letak tempat sunyi lah, tak strategik lah, tiada pelanggan lah, apa semua. Lagi satu lah cerita lawak. Siapa yang luluskan tapak? PBT je. Kalau tapak lokasinya tak betul, kenapa tak bangkitkan dan bantah di mesyuarat penuh majlis PBT? Oi, Kaunselor MCA, Komen ni ada 169 orang ahli majlis PBT meliputi seluruh Semenanjung. Tidur ke koma? Kalau tapak tu tak sesuai, janganlah salahkan KMPKT. Salahkan cermin dulu. Kami yakin lokasi tak salah. Ya, mungkin tak sempurna. Mungkin ikut kiraan demo. Feng Shui tak elok lah. Mungkin dia bukan depan rumah dia lah. Mungkin dia tak ikut tekak dia. Mungkin dia tak shop sebab dia tak dapat komisen sewaan. Mana tahu apanya yang dia membantah gegila ni. Memang adanya yang kosong. Ada. Yang terpaling strategik punya tempat pun, tengah-tengah KLCC pun ada yang kosong. Yang jadi kaunselor tu sepatutnya kerjasama dengan PBT untuk isilah kalau kosong. Kau ni kerajaan. Kerja sendiri gagal, pula nak salahkan orang lain. Buka aib sendiri tapi salahkan orang lain. Tak tutup kelemahan kau. Apa logik ni? Dan sebenarnya, ramai penjaja yang bersyukur. Turunlah bincang, sembang dengan demo. Ramai penjaja bersyukur dapat tapak yang bersih, ada api, ada air. Yang paling penting, ada lesen. Tapi MCA cuma pandai merungul, menghantam, meraban.